Aku ingat awal-awal Economy Express dulu aku suka buat intro apa macam iklan Apollo dekat TV3 tu. Korang bayangkan budak-budak kalau tengah tengok Naruto, lepas tu keluar muka aku. Economy Express. Dia macam Apollo. Kalau aku pun baran kan. Economy Express. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang menjadi raja kepada segala buah? Aku rasa korang pun mesti pernah dengar lah teka-teki ni. Antara teka-teki paling common sejak zaman sekolah rendah lagi. Dan sudah tentulah jawapannya adalah buah durian. So hari ini, buah durian bukan sahaja menjadi raja kepada buah-buahan lain, bahkan kini menjadi raja sensasi apabila ia menjadi fokus dalam skandal dan konflik yang melanda di negeri Pahang baru-baru ini. So aku percaya ramai di antara korang yang dah tahu tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Berita tentang konflik ladang durian Musang King di Pahang begitu diliputi oleh pelbagai jenis media dan tak lupa juga di posting-posting media sosial. Tapi sebelum aku mula nak bercakap tentang perkembangan terbaru, adalah lebih elok jika kita recap kronologi konflik tersebut dari awal. Okey, isu ni mula mengambil perhatian media arus semasa pada bulan Jun 2020. So ni permulaan kepada timeline tu lah. Apabila kerajaan negeri Pahang dikatakan telah melantik sebuah syarikat kerjasama iaitu Royal Pahang Durian Resources dan Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang Sendirian Berhad. So, lepas ni aku tak akan sebut nama penuh dia lah. Lepas ni aku akan sebut RPDR PKPP. Even nak short form pun panjang lagi, okay? So, lantikan ini bagi menangani masalah penerokaan tanpa kawalan di kawasan Tanah Rizab Negeri Pahang. Ini adalah berikutan terdapat kebimbangan berhubung kawasan luas yang telah dibersihkan bagi tujuan penanaman pokok durian Musang King di daerah itu. Maka, pajakan dan hak guna tanah seluas 2,167 hektar ataupun 5,355 ekar telah diberi kepada RPDR PKPP. Panjang pan. Ini adalah bertujuan untuk menangani 3 isu utama iaitu pertama, pencerobohan tanah, hasil untuk kerajaan negeri dan juga membantu para pekebun. Jadi kerajaan lantik RPDR RPDR ni untuk tangani ketiga-tiga isu ni. Jadi mereka juga memperkenalkan skim kepada para pekebun durian haram di tanah itu dengan berbentuk mereka yang berkebun secara haram ni boleh meneruskan penanaman ladang mereka. Tetapi dengan syarat mereka perlu bersetuju untuk menjual kesemua hasil durian mereka melalui RPDR PKPP. Kemudian, pada bulan berikutnya, Julai 2020, pekebun telah berkongsi kenyataan dengan pihak media bahawa mereka menolak skim yang ditawarkan tersebut. Bagi mereka, penyelesaian yang ditawarkan itu adalah tidak adil. Ini kerana apabila RPDR PKPP membeli kesemua hasil durian dari kawasan itu, ianya akan memusnahkan pasaran terbuka yang seterusnya akan menyebabkan gangguan kepada sistem supply and demand buah durian. Dan ini menjadi tidak berbaloi lah kepada para pekebun yang juga dikatakan perlu membayar sewa tanah sehingga RM6,000 untuk setiap ekar. Menurut mereka lagi, harga tetap yang akan ditawarkan oleh RPDR PKPP itu mungkin akan menjadi lebih rendah. Pekebun haram pun boleh demand macam-macam Walaupun pelbagai kenyataan yang dikeluarkan oleh para pekebun, pada 24 Julai 2020, akhirnya pejabat Tanah Raup telah mengeluarkan notis untuk mengosongkan tanah itu kepada semua pengusaha kebun durian haram di daerah tersebut. Seterusnya, pada Ogos 2020, sekumpulan pekebun durian haram yang dikatakan kecewa dan geram dengan tindakan kerajaan negeri tersebut telah menebang pokok-pokok durian yang telah ditanam oleh mereka ni dengan sukarelanya sebab diorang kata diorang geram sangat skim yang ditawarkan tu tak adil. Diorang kata kalau kerajaan nak ambil tanah mereka tu, tanah haram mereka tu, diorang akan tebang semua pokok-pokok durian. Kata
biarlah kerajaan dapat tanah yang kosong dan tidak dapat menikmati durian hasil tanaman diorang sampai macam tu sekali. Dalam bulan yang sama juga, Ogos 2020, 3 laporan polis juga telah dibuat berkenaan beberapa gangguan yang berkait dengan pekebun-pekebun durian tersebut. Tragedi pertama adalah apabila terdapat longgokan durian yang diwarnakan hitam. Dia spray durian tu warna hitam dan dia tinggalkan di hadapan pejabat RPDR PKPP. Dia macam gangster lah. Kan selalu kalau gangster kan diorang penggal kepala haiwan lepas tu tinggalkan depan rumah orang yang diorang nak intimidate lah. Dia macam it's a form of intimidation. Jadi laporan polis telah dibuatlah berkenaan itu. Dan tragedi kedua apabila pondok keselamatan yang sedang dibina untuk kegunaan RPDR PKPP di kawasan kebun telah dirosakkan. Kaki tangan syarikat tersebut telah diganggu dengan tomahan-tomahan ayat-ayat keras daripada lebih 30 orang pekebun. Bulan seterusnya, September 2020, Pertubuhan Save Musang King Alliance ataupun dalam short form dia SAMKA yang dianggotai oleh pekebun-pekebun durian di Raub telah menyatakan yang mereka bersedia untuk memberi kerjasama kepada kerajaan negeri. Finally, dengan syarat RPDR PKPP tidak terlibat sama sekali. Kata mereka, pekebun durian juga bersetuju dan bersedia untuk membayar cukai tanah yang telah ditetapkan. Tambah mereka lagi yang mereka selama ni memang dah lama bersedia nak bayar cukai tanah. Menurut mereka, dah bertahun-tahun diorang turun naik pejabat tanah memohon agar diberi hak milik tanah namun gagal atau tiada penyelesaian yang menyeluruh. Selepas tu, kita lompat ke 1 tahun kemudian. Pada bulan Julai 2021, Jabatan Perhutanan telah memulakan operasi menebang pokok durian haram di tanah rizab kerajaan. Tapi korang jangan salah faham, operasi yang dijalankan ni dia tak melibatkan langsung 5,000 lebih ekar yang telah diserahkan kepada RPDR PKPP tadi. So korang bayangkan kawasan dekat Raub tu ada 5,000 ekar yang kebun haram lah yang telah diberikan hak dia kepada syarikat RPDR ni. Tapi di luar 5,000 ekar tu masih lagi ada kawasan yang kebun haram yang berleluasa. Jadi operasi baru ni adalah untuk dia target kawasan-kawasan di luar 5,000 ekar tu. Senang cerita, besarlah kawasan kebun durian haram dekat Raub ni. Patutlah diorang cakap 80% daripada sumber buah durian Musang King Malaysia datangnya dari Raub. Korang bayangkan 80% supply. Anyway, operasi penebangan tersebut dijalankan setelah mendapat nasihat daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang. Sebab waktu ni prosiding mahkamah masih berjalan berkenaan tanah yang 5,000 ekar tadi, yang main tadi. Jadi disebabkan oleh tanah yang luar-luar ni tak ada kena-mengena lah dengan prosiding mahkamah, operasi pun diberikan green light. Tapi pada waktu itu, dikatakan juga operasi telah mengalami beberapa gangguan. Ni tahun 2021 dilaporkan ada pekebun haram yang sengaja meletakkan kereta pacuan 4 roda diorang dekat tengah-tengah jalan nak masuk kebun tu. Lepas tu diorang pancitkan tayar kereta tu. So maksudnya even penguatkuasa nak alihkan kereta tu pun susah sebab tayar dia dah pancit. Dan ada juga dilaporkan beberapa jambatan yang menghubungkan kawasan-kawasan kebun juga telah dimusnahkan untuk melambatkan operasi. Tapi penguatkuasa kita tetap steady, operasi tetap berjalan. Jadi akhirnya pada 11 Julai 2021, operasi yang dinamakan sebagai Ops Hamah. Operasi tersebut telah berjaya menebang 15,000 pokok durian haram. Dan yang paling menakjubkan, ini yang aku kata, orang kata tabik spring lah dekat Jabatan Perhutanan. Lepas dia settle tebang 15,000 pokok durian ni, diorang terus buat penanaman semula. Okey, jangan salah faham, bukan diorang tanam pokok durian semula. Kenapa diorang nak tebang kalau diorang nak tanam semula? Tapi diorang tanam semula pokok dari spesies hutan kita. 20,000 anak pokok spesies merawan, merandi, balau, keruing dan lain-lain telah berjaya ditanam semula dalam tempoh minggu yang sama. So inilah sebenarnya objektif utama operasi ini, untuk mengembalikan hutan simpan kita. Steady. Okey, sebelum aku sambung lagi kronologi kes durian Raub ni, kita take a break. Yo, aku tak pernah penat nak promote dekat korang broker paling kacak di Malaysia, FXGT. Buat korang yang belum tahu, FXGT merupakan sebuah brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan dan buat keuntungan.
Alah, yang korang selalu tengok orang trade forex lah, trade gold tu, guna FXDT ni pun boleh nak buat all those tradings lah. Memang best trade dengan FXDT ni sebab dia ada sediakan akaun dagangan Optimus. So menariknya akaun Optimus ni adalah korang boleh trade dengan leverage serendah 1 ke 5,000 dan spread instrumen yang sangat-sangat nipis bermula dari 8 poin sahaja. Memang sesuai kalau korang jenis yang trade laju-laju, scalping, ni memang condition yang optimum lah. Dan yang paling menarik, of course, kalau korang tak pernah trade sebelum ni atau korang tak pernah ada akaun dengan FXDT, korang boleh claim 30 USD no deposit bonus percuma. Hanya perlu daftar menggunakan link yang kami telah sediakan di description di bawah. Dengan 30 USD percuma tu, bolehlah korang cuba untuk trade dekat FXDT dan sekiranya korang berjaya membuat profit daripada bonus tu, korang boleh withdraw. Bayangkan, tak keluar apa-apa modal, tak deposit apa-apa duit, korang still boleh keluarkan profit. Jadi jangan buang masa lagi, mula trade bersama FXDT menggunakan link yang kami dah sediakan di description di bawah dan make profit yang terbaik hanya di FXDT. Entah-entah bab besar ni sebenarnya inspired by durian. Macam durian yang makan. Okey, kita sambung kronologi kes ladang durian haram di Raub Pahang. Tadi last aku explain pada Julai 2021 kan. Okey, selepas itu pada Disember 2021, persidangan di Dewan Negeri Pahang kecoh berkenaan kes durian tersebut. Adun kawasan trust dari parti DAP pada ketika itu, Chow Yui Hui mempersoalkan tindakan kerajaan negeri menebang pokok-pokok durian musangking di kawasan tersebut. Chow juga menekankan yang para pekebun ni datang dari golongan orang bukan berada. Mereka telah melalui fasa kesusahan yang teruk semasa pandemik COVID-19 pada tahun sebelum itu. Di mana pada waktu itu penjualan buah durian jatuh dengan teruk lah sebab tak boleh ekspor, tak boleh import, tak boleh jual dan sebagainya. Namun Menteri Besar pada ketika itu, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, dengan lantangnya telah menyuarakan yang ladang-ladang haram itu telah diusahakan di atas tanah hutan simpan kekal. Mengusahakan tanah tersebut adalah salah di sisi undang-undang sama sekali. Jadi, no compromise. Jadi selepas itu pada tahun 2022 hingga 2023, setahun lebih macam tu, tiada liputan sensasi berkenaan kes ini. Akhirnya pada 24 April 2024, Mahkamah Tinggi Kuantan telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan semakan kehakiman oleh 186 pekebun durian musangking di Raub. Di mana mereka ni, pekebun-pekebun durian ni, mencabar notis pengosongan tanah yang telah dikeluarkan pada tahun 2020. Bayangkan 4 tahun baik. Lebih kurang seminggu selepas itu pada 30 April 2024, Ops Sekat pun dimulakan. Seperti namanya, Ops Sekat ini adalah satu operasi besar-besaran oleh pihak berkuasa bagi menyekat aktiviti pencerobohan tanah di kawasan Raub Pahang. Ops Sekat menyekat. Ini termasuklah menahan individu yang didapati berada di kawasan yang diceroboh serta menebang pokok-pokok yang ditanam secara haram. Sejujurnya, at this point, aku tak berapa pasti Ops Sekat ni merangkumi kawasan yang dipegang oleh RPDR PKPP atau tidak. Sebab macam Ops Pamah yang aku explain sebelum ni, dia hanya menebang pokok di kawasan selain dari kawasan yang diberikan kepada RPDR PKPP ni lah. Untuk Ops Sekat ni memang dia tak ada penjelasan pula secara detail berkenaan hal tersebut. Aku dah cuba cari sebarang berita terkini berkenaan syarikat RPDR PKPP ni tapi tak jumpa. Jadi wujud lagi ke tak syarikat ni? Adakah selepas keputusan mahkamah tu dibuat, semua skim yang ditawarkan tu dah tak valid ke? Dah batal ke? Aku pun tak pasti. Jadi kalau korang ada any info pasal hal ni, pasal either skim RPDR tu masih lagi valid atau tak, minta tolong korang share dekat ruangan komen lah sebab aku sendiri pun nak tahu juga. Selepas itu pada bulan Mei 2024, Mahkamah Rayuan Putrajaya juga telah menolak permohonan pekebun durian untuk mencabar notis pengosongan tanah. Satu lagi kekalahan kepada para pekebun durian Raub. Lepas tu, para pekebun tadi terus buat permohonan rayuan pula dengan panel 3 hakim juga dengan Mahkamah Rayuan. Tadi kan Mahkamah Rayuan guna 1 hakim, dah tolak. So, diorang forward lagi untuk guna 3 hakim di mahkamah yang sama pula. Jadi, sementara nak tunggu proceeding panel 3 hakim ni, Mahkamah Rayuan tetapkan yang para pekebun tadi masih tak dibenarkan untuk masuk ke kawasan kebun. Sebab diorang ada mohon untuk masuk ke kawasan kebun untuk kerja-kerja menjaga pokok-pokok durian, macam membersihkan kawasan kebun, menyiram pokok dan memberi baja. Kata mereka, pokok-pokok durian ni sebenarnya sensitif.
Jadi mahkamah masih tetapkan untuk tak beri kebenaran. Jadi sebaliknya, sementara menunggu keputusan panel 3 hakim tadi, RPDR PKPP yang kena jaga pokok-pokok durian tersebut. Dan dalam tempoh yang sama juga, tiada struktur atau pokok yang dibenarkan untuk disentuh di kawasan kebun. Jadi sementara nak tunggu result mahkamah rayuan 3 hakim ni, panel 3 hakim ni, none of the pokok, none of the structure dekat kawasan 5,000 ekar tu, maybe 5,000 ekar tu boleh disentuh. Tak boleh kacau. Okay? Maka op sekat yang tadi start 30 April tu pun terpaksa ditangguhkan untuk sementara waktu. Sehinggalah 19 Julai 2024. Mahkamah Rayuan dan panel 3 hakim telah memutuskan yang permohonan pekebun-pekebun durian tersebut telah ditolak sepenuhnya. Mahkamah juga telah melepaskan RPDR PKPP daripada tanggungjawab menjaga pokok-pokok durian di situ. Kiranya Royal Pahang Durian bebaslah nak buat apa-apa pun dengan tanah tu. Keputusan Mahkamah Rayuan itu kemudiannya telah memberi ruang kepada penguatkuasa untuk memulakan Op Sekat 2.0 yang berlangsung pada bulan Ogos hingga September 2024. Okey, kita fast forward lah ke tahun ni. Pada April 2025, bulan ni, hari ni masih April kan? Op Sekat 3.0 telah dimulakan dengan objektif yang sama. Operasi dijangka akan berlangsung sehingga 3 Mei 2025. Namun, pekebun-pekebun durian yang masih tidak berpuas hati telah mengganggu operasi tersebut. Ini yang buatkan kes ni kembali hangat baru-baru ini. So, pekebun-pekebun durian yang disertai oleh Ahli Parlimen Raup, Chow Yu Hui, before ni dia Ahli Dewan Undangan Negeri tapi dia dah jadi Ahli Parlimen sekarang, telah menghalang laluan masuk ke dalam kebun. Ini menyebabkan kerja-kerja operasi tergendala. Kejadian ini seterusnya telah mencetuskan kemarahan Sultan Pahang sendiri yang bertitah bahawa tuanku juga naik darah. This is like the term yang digunakan ya, naik darah apabila mengetahui tanah-tanah Rizak Pahang dicerobohi sesuka hati bagi kepentingan peribadi beberapa individu. Dan update yang paling terkini adalah kes ini kini turut disiasat oleh SPRM. Ini adalah bagi mengenal pasti bagaimana pencerobohan tanah ini boleh berlanjutan sehingga bertahun-tahun lamanya. Jadi siasatan SPRM dilakukan untuk merungkai jika ada elemen rasuah dan korupsi oleh pegawai yang bertanggungjawab dalam pencerobohan tanah tersebut serta mengenal pasti sebarang kelemahan dalam sistem pentadbiran daerah. Maka itulah dia geng, kronologi kes kebun durian haram di Raup Pahang sejak tahun 2020 hingga ke hari ini. Tapi at the same time aku nak juga ajak korang baca dan hadam juga cerita-cerita daripada side para pekebun. Sebab dari setakat ni dalam kronologi yang aku cerita tu semuanya daripada berita rasmi lah. So aku galakkan korang untuk baca this one artikel ada satu liputan yang bagi detail berkenaan dengan luahan para pekebun ni lah. Korang nak rasa apa kesimpulan korang daripada cerita itu bergantung pada korang. Tapi make sure korang bacalah untuk dengar daripada kedua-dua pihak. Aku tak sempat lah nak cover kat sini and nak orang kata rungkaikan secara terperinci. Tapi korang bacalah. Dekat description dekat bawah ni aku dah letak link yang pertama dekat bawah artikel dan sumber. So dekat link yang pertama tu jangan lupa baca. Anyway, lepas faham semua kronologi dan baca cerita dari side pekebun, aku rasa macam nak share pendapat peribadi aku. Tapi video ni dah jadi panjang sangat guys. Jadi aku simpan je lah pendapat aku tu sendiri. Sebab panjang lebar sebenarnya. Tapi ada satu benda yang aku boleh cakap sekarang dengan yakin, which is aku lebih rela hilang sebahagian sumber buah durian negara dari mengorbankan hutan simpan kekal kita. Itu yang pastilah bagi aku. Korang pula macam mana? Kongsi pendapat korang berkenaan dengan isu ini di ruangan komen di bawah. Aku harap perkongsian hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada korang semua. Di Economy Express, kita cuba yang terbaik untuk sampaikan berita yang relevan dan sahih kepada anda semua. Anyway, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel CTC FM. Tinggalkan pendapat anda berkenaan berita hari ini di ruangan komen di bawah. Kita orang sebenarnya baca je semua komen-komen korang dan kami hargai komen-komen anda. So untuk minggu ni, apa kata korang share video ni dengan rakan-rakan korang yang dah plan cuti straight dari hari esok sampai hari Ahad. Sambung dari cuti hari pekerja, jadikan cuti 4 hari kemain. Seronok cuti. Anyway, jumpa lagi minggu hadapan.